Presiden Korea 7 jam menghilang di waktu student-student tengah lemas. Rakyat Korea tak akan pernah lupa pasal ni. Sebelum 2014, ramai rakyat Korea masih boleh percayalah dengan pihak berkuasa. Apa kalau ada kecemasan, diorang confident, pasukan penyelamat mesti akan datang. Kerajaan mesti boleh urus dengan baik. Kerajaan kita mungkinlah tak sempurna, tapi diorang tetap pelindung bagi rakyat. Tapi semua tu berubah dengan satu insiden ferry yang bawa student karang perlahan-lahan depan mata seluruh warga negara. Pagi 16 April 2014, ferry Sewol mula sengit waktu on the way nak ke Jeju. Student dalam kapal tu diberi arahan untuk duduk diam je, jangan bergerak sampailah dapat arahan yang seterusnya. Dan diorang semua patuhlah sebab percaya dengan protokol keselamatan. Salahnya arahan seterusnya tak pernah sampai pun. Bantuan datang sangat-sangat lambat sebab banyak birokrasi. Coast Guard, tentera laut, polis maritim, semuanya tunggu signal. Siapa yang patut lead? Siapa yang patut masuk dulu? Dalam keadaan genting macam tu, rupa-rupanya orang atasan masih tengah decide nak buat apa. Ceritanya waktu zaman Presiden Pak Geneh, dia ubah struktur pengurusan kecemasan. Kononnya nak bagi centralize lah. Tapi kesannya pula bila berlakunya krisis macam ni, tak ada satu pihak pun yang automatik boleh jadi komander. Semuanya nak kena tunggu arahan daripada atasan, daripada Blue House sendiri. Akhirnya disebabkan kelewatan, sebabkan birokrasi tu tadi, sebab sistem yang tunggu arahan lebih daripada nak bertindak tu, 304 orang mati dan 250 daripada tu student high school yang tengah field trip. Satu negara duk tunggu penjelasan daripada kerajaan. Presiden Pak Geneh pula duk menghilang selama 7 jam waktu tragedi ni tengah berlaku. Media pun tak update dengan clear lah. Orang duk tunggu depan TV ni. Mak ayah student pun duk tunggu call, tunggu update kan. Tiba-tiba yang keluar berita, kapten kapal antara orang pertama yang selamat. Bukan ke budak-budak tadi disuruh tunggu kat dalam ferry je? Tapi kenapa kapten ni dicabut lari dulu pula? So rakyat memang marah gila lah. Ramai-ramai turun ke jalanan bawa gambar anak, caravan kuning. Orang persoalkan siapa yang sebenarnya bunuh anak kami ni? Ferry tu ke, kapten tu ke, atau kerajaan sebenarnya yang gagal? Nak keruhkan lagi keadaan, kerajaan cuba kawal media bagi tak nak nampak lagi teruk lah. TV kawal footage. Ada dokumentari pasal proses penyelamatan, tapi kena ban. Kononnya benda tu akan ancam reputasi negara lah. So rakyat pun mula dapat satu mesej yang jelas bahawa kami ni bukan setakat hilang anak, tapi kami dah hilang kepercayaan dekat kerajaan. Setiap malam beribu-ribu orang keluar pegang lilin. 2 tahun kemudian, selepas semua tekanan dengan tambah skandal politik lain lagi, Presiden Korea tu akhirnya digulingkan. So peristiwa Sewol ni bukan sekadar kapal tenggelam lah, tapi juga luka yang buat orang Korea mula buka mata dan mula sedar. Kalau kita terus percaya dekat kerajaan betul-betul, entah kita semua pun boleh karam.